Saya menggunakan perkataan kagum, kagum atas apa yang disebut daya usaha pejabat pendidikan daerah Kota Start. Bersama saya sekarang ialah Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar bin Yahya, Datuk Bandar Al-Ustaz Kedah. Baiklah, soalan saya pertama. Datuk, majlis pada hari ini dilihat cukup meriah dengan kehadiran masyarakat pelbagai lapisan. Dari sudut pandangan Datuk, sejauh manakah program sebegini dapat memperkukuhkan hubungan antara pihak pentadbiran Kedah dengan komuniti setempat? Saya menggunakan perkataan kagum, kagum atas apa yang disebut daya usaha pejabat pendidikan daerah Kota Start. Tuan PPD pun ada, Tuan Timbalan pun ada, Musi PIBG pun ada. Dia telah menzahirkan bagaimana yang disebut jalinan ataupun kolaborasi pelbagai pihak antara jabatan kerajaan, antara komuniti, antara pihak swasta, antara NGO. Saya kira ini satu kecemerlangan yang berjaya ditunjukkan melalui Hari Terbuka Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kota Start. Memang berjaya. So sehingga petang ni kepada warga bandaraya yang ada berdekatan ini, saya jemput datang juga. Dan saya percaya di sini PPD Pejabat Pendidikan telah memberi ruang kepada anak-anak dan sekolah mempamerkan kreativiti, apa yang saya sebut tadi, inovasi. Bahawa anak-anak baik menengah baik rendah telah menunjukkan bahawa mereka ini yang akan menjadi warga bandaraya lagi sehingga 2035, Al-Ustaz Bandaraya Berdaya Huni dan Pintar itu, bahawa mereka telah menzahirkan idea-idea yang cukup bernas. Sebagai Datuk Bandar, saya akan jalinkan, hubungkan mereka ini dengan pihak SW Corp, dengan Idaman, dengan JPS, JKR, dengan pemaju-pemaju, dan juga dengan Tourism Information Center dekat Medan Bandar. Jadi bagi saya, program ini cukup berjaya dan cemerlang dianjurkan oleh pejabat pendidikan. Semua yang terlibat, termasuk pengetua-pengetua, guru-guru besar. Memang hebat dan saya ucapkan tahniah. Baiklah, soalan saya yang terakhir. Apakah mesej atau harapan yang ingin Datuk sampaikan kepada semua pengunjung yang hadir hari ini, terutama kepada warga pendidik dan masyarakat yang terus menyokong inisiatif PPD Kota Start? Kepada para guru dan para murid, saya percaya seperti ucapan Tuan PPD tadi, bahawa apa yang kita belajar di dalam sekolah, baik anak-anak yang melalui proses pembelajaran, istiqamah para guru, mendiri anak-anak, kita dapat kembangkan, terjemahkan dalam masyarakat. Ya, baik dari segi kita kata adab, tata susila kita bermasyarakat. Dan yang saya ingin sebut satu lagi adalah tentang kebersihan. Ya, di sekolah kita belajar tentang kebersihan. Kita hormat, didikkan guru, jaga kebersihan. Tetapi bila kita keluar pagar sekolah, kita lupa. Ya, kita lupa. Jadi anak-anak yang belajar menengah rendah dalam daerah Kota Start ni, kita kena pastikan amalan itu berterusan, istiqamah, sehingga di luar sekolah agar bandaraya Al-Ustaz bertambah bersih dan kita hidup dengan aman, bersih, indah dan ceria. Itu harapan saya sebagai Datuk Bandar. Baiklah Datuk, terima kasih kerana sudah meluangkan masa bersama kami. Sekian dari kami, Bahia TV. Terima kasih.